Hyperplasia prostat jinak BPH adalah penyakit yang paling biasa di kalangan lelaki yang berusia 50 tahun ke atas. Ini disebabkan oleh perubahan tahap hormon apabila usia meningkat. Begitu juga kepada lelaki yang mengidap penyakit kronik atau gaya hidup yang tidak sihat seperti merokok, minum alkohol, selalu menahan kencing atau kurang aktif. Ini menyebabkan peredaran darah yang lemah dalam prostat dan menjadi punca terjadinya hyperplasia prostat atau keradangan. Keradangan kronik akan menyebabkan prostat tersumbat yang mengakibatkan uretris, ascites dan boleh menyebabkan kanser prostat. Kekurangan vitamin D pada lelaki juga akan meningkatkan risiko mendapat kanser prostat. Metadikol mengikat dengan reseptor vitamin D boleh menghalang penghasilan kinase yang menyebabkan keradangan dalam sel-sel kanser prostat. Ini menghalang pembentukan saluran darah dalam tumor, menghalang tumor untuk mendapat nutrisi dan meningkatkan apoptosis untuk menghalang tumor merebak. Metadikol boleh meningkatkan tahap vitamin C untuk menguatkan sistem imun, mencapai kesan anti penuaan, meningkatkan androgen, mengurangkan keradangan dan jangkitan, memulihkan sel dan anti-kanser. Ia menghalang keradangan prostat daripada bertukar menjadi kanser prostat melalui pelbagai mekanisme. Akhir sekali, untuk penjagaan kesihatan, anda perlu mengambil 3 semburan sekurang-kurangnya 2 kali sehari. Orang yang mempunyai masalah kesihatan boleh mengambil 5 semburan sekurang-kurangnya 3 kali sehari. Sekian sahaja, terima kasih.